Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, kita akan masak kubis rebus yang ringkas tapi penuh rasa. Jom kita mulakan. Pertama, kita panaskan air dalam periuk tanah sebanyak 1 cawan. Masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah dihiris halus, halia, garam dan lada. Apabila air sudah sedikit mendidih, masukkan kira-kira 1 mangkuk kecil baby udang. Kemudian, masukkan kubis yang sudah dihiris. Tutup periuk dan tunggu hingga mendidih. Akhir sekali, buka periuk dan kacau sedikit supaya rasanya seimbang. Kemudian tutup api. Siap dah. Alhamdulillah, syukur. Selamat mencuba.